Malaysia perlu menerima hakikat bahawa negara tidak lagi boleh terlalu bergantung kepada dividen Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Petronas ialah sebuah entiti komersial yang prestasinya bergantung kepada harga minyak global dan keadaan pasaran. Beliau berkata, pembayaran dividen kepada kerajaan ditentukan oleh prestasi industri minyak dan gas yang kekal terdedah kepada turun naik dalam lanskap global tidak menentu. Negara ini untuk bergerak ke hadapan tidak boleh terlalu bergantung kepada sumbangan Petronas, katanya semasa sesi taklimat selama 1 jam bersama ketua-ketua editor media tempatan dan antarabangsa di Putrajaya. Petronas, satu-satunya syarikat Fortune 500 negara, merupakan penyumbang terbesar kepada perbendaharaan kerajaan. Menurut laporan Kementerian Keuangan, kerajaan menjangkakan dividen RM20 bilion daripada Petronas bagi tahun 2026 berbanding RM32 bilion yang telah komited untuk dibayar pada 2025. Anwar menambah, Malaysia mesti menumpukan kepada penciptaan entiti perniagaan baharu dan pemacu ekonomi yang mampu menjana hasil mampan untuk masa depan negara.